Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ini hari Khamis 20 hari ini hari Khamis 19 hari bulan Mac 2026 Masihi, bersamaan dengan 19 Mac 2026 Masihi, bersamaan dengan 29 Ramadan 1447 Hijriah. InsyaAllah malam ni, kalau malam ni masih ada tarawih, maknanya esok tambah satu hari lagi puasa, cukup ke 30 puasa. Tengok kata putusan malam ni lah. Umumnya tak keluar lagi putusan putusan nampak ke tidak anak boleh ada. Okey, tak dapat lagi sebagai ni benda tu. Duit saya balik tu tak dapat lagi. Puasa-puasa aku buat kerja, buat ajar dah. Okey, fokus pada tamat ajaran bersama kita. Hari ni malam tadi hari lepas pada buat video daily report, saya tunggu masuk waktu berbuka. Lepas berbuka saya semaya maghrib. Mari kebetulan nasi tak ada masak. Jadi saya makan kuih dululah. Berbuka dengan kuih dulu. Makan lepas tu kemudian semaya maghrib. Lepas semaya maghrib tu barulah saya lepas semaya maghrib baru saya makan nasi. Lepas makan nasi tu pada pukul 8 dah masuk waktu tu, 8:28 tu saya terus pergi ke masjid lah. Sebab semaya tidak jadi masbuk lah. Sedang mulai masuk dah mulai qomat tu kan. Saya sapa tu sedang mulai bila qomat masuk dah mulai semaya dengan molek lah. Tidak jadi masbuk lah. Isyak. Lepas tu semaya isyak, lepas semaya isyak tu semaya solat sunat tarawih seperti biasa lah. Lepas tu singgah kedai fikir seperti biasa, minum air seperti biasa. Lepas tu balik pada pukul 11.40 tu. Tidur pada pukul 1.10 pagi. Bangun pada pukul 5 pada pukul 5 pagi untuk makan sahur. Makan sahur apa semua tu. Semaya subuh pada pukul 6.50. Lepas tu pukul 7.40 saya terus pergi ke tempat kerja lah. Kerja ini sesar lah ini, alhamdulillah sesar. Kesutuh tu sesar lah buat hatak apa semua tu. Sesar buat hatak apa semua. Dia bakal cat dia dinding tiar apa semua tu. Terus pergi ke rumah asing lah untuk dia ambil gaji upah. Pada pukul 11.40 dah siap. Alhamdulillah siap dah pukul 11.40. Lepas tu terus balik lah. Balik pada pukul 12 suku. Sampai rumah tu dah 12.40. Lepas tu tidur. Bangun pada pukul 2.24 petang. Bangun mandi terus semaya zuhur. Kemudian ngatur sampai tidur balik. Tak ada nak edit video je. Ada dah video edit semua tadi juga lagi YouTube channel tu lah. Lepas tu bangun pada pukul 6 tadi. 5.40 pula bangun. Mandi. Semaya asar pada pukul 6 tadi. 6.20 semaya asar. Lepas tu 6.38 ni terus 6.38 tadi terus buat video ni. Okey, saya sekadar saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.